Kalau dia tak rezekikan kita sampai nak doa pun tak ada rasa. Orang kata. Nak doa pun tak ada kemanisan doa tu. Artinya dia tak jemput kita. Tapi bila satu orang boleh menangis, merintih, sujud panjang minta ke Allah, mengeradu kepada dia, dia nak terima doa. Dia nak bagi doa. Solat malam. Solat malam. Nabi ni bila dia solat malam kana yaqra'u mutarassilan. Nabi ni bila sembahyang malam bacaan dia tu lambat-lambat. So kalau baca alhamdulillahi rabbil alamin. Baca alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Nabi tak baca itu. Inna nasyi'atal laili hiya at'aw wa aqwa muqila. Bacaan malam lebih kuat, lebih lekat pada ingatan. Nabi SAW bila lalu dengan ayat dia kata wa ma marra bi ayat rahmah illa waqafa 'indaha wa syal. Tidak lalu dengan ayat rahmat melainkan berhenti dan dia akan minta rahmat. Sebab tu Quran kata inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila. Inna nasyi'atal laili ashaddu wat'an. Bacaan malam, salat malam tu lebih dekat dan lebih manusia lekat apa yang dia baca. Apa yang disebut dalam Quran tu lebih masuk kepada dia. Orang hadapi banyak masalah dalam kehidupan ni. Manusia bertarung dengan kehidupan dia. Dia kadang-kadang nak pergi cerita ke orang tu, nak pergi cerita ke orang ni. Tuan, pasal berapa orang yang kita cerita masalah kita pada dia, dia boleh selesaikan masalah kita. Itu pun dengan izin Allah lah. Sebab musabab boleh. Cerita masalah pada Allah dulu. Cerita masalah kita pada Allah. Bangun malam, cerita masalah pada Allah. Aku ni dalam keadaan macam ni, macam ni. Tolong aku. Minta Allah tolong. Bukan minta macam orang tolong, ni tolong Ustaz. Tak. Allah suruh tadarruan. Dalam keadaan rendah diri, minta tolong pada dia. Sebab tu Allah kalau rezekikan satu orang tu boleh berdoa dengan betul, artinya dia mahu menyahut doa orang itu. Kalau dia tak rezekikan kita sampai nak doa pun tak ada rasa. Orang kata. Nak doa pun tak ada kemanisan doa tu. Artinya dia tak jemput kita. Tapi bila satu orang boleh menangis, merintih, sujud panjang minta ke Allah, mengeradu kepada dia, dia nak terima doa. Dia nak bagi